Kita dari Waib by Siti Han. Siti? Ya, saya Siti Han daripada Batisa Realtors. Saya Hamzal dari Ivory. Betul. Kita sekarang berada dekat Suntec City, dekat Select Best Ramadan. Minta maaf kita kita buat intro balik sebab kita ada buat video recording. Jadi if you have followed us on Spotify or on YouTube, you will be able to see our recording today also. Yeah, so if you are not here, that's fine. Tapi similar dengan recording kita ya, dekat IG dan dekat video. Yeah, we are with our resident Ustaz Zahir Zakaria. Ahlan wa sahlan. Okay, Terus. video okay ya? Okay, good Okay, balik pada tadi punya soalan. Jadi dia punya issues is what if this Ramadan is our last Ramadan? So what if this Ramadan is the transformation for us? So dia ada banyak what if. Jadi tentang podcast is what if. So balik what if lah. So Ustaz boleh kita share apakah amalan-amalan yang tertinggal di bulan Ramadan yang kita terlupa? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang teman-teman yang kita tengah shopping sana, ahlan wa sahlan. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Jadi macam mana pun kekalkanlah suasana bulan Ramadan ni dengan ketakwaan. Walaupun hari ni kita tengok kita berada di tempat yang penuh dengan baju-baju raya, kuih-kuih raya dengan ramai selebriti insya-Allah. Ya, betul Ustaz. So balik kepada soalan tadi, amalan-amalan. Saya sebenarnya tertarik dengan kita punya pertemuan ni hari ni sebab ni mungkin antara salah satu pertemuan yang sangat berbeza. Biasa kita buat dalam rumah, dalam studio, betul tak? Ya, betul. Okay, hari ni kita buat kat khalayak ramai. Walaupun orang sibuk shopping, tapi saya yakin dia dengar. Dengar insya-Allah. Kita yakin je lah. Yalah. Body. Dengar tak apa. Tak apa. Tak apalah insya-Allah. Kita sampaikan betul. Allah yang Jadi hari ni betul, hari ni special sangat sebab dengar. Alhamdulillah. Masya-Allah. Bilal dah datang. Masalah Taufik dah datang. Masya-Allah. Sempena bulan Ramadan, kita tengok masya-Allah. Betul tadi macam brother Afzal kita cakap tadi, bukan sahaja amalan kita naik, pahala kita naik, tapi malah bisnes pun naik. Bisnes pun laris. Sebab tu kita tengok ramai yang tak lepaskan peluang untuk nak ada pada pertemuan weekend di Singapura ni yang datang daripada seberang tambak juga. Kita ucapkan ahlan wa sahlan selamat datang ke Singapura. Sama-sama kita cari rezeki. Tapi dalam masa sama kita nak kumpul harta yang sementara ni, kita kena ingatlah juga harta yang akan membawa kita ke rumah abadi kita juga. Betul. Dalam masa yang sama, kita tengok Masya Allah semua tengah semangat nak beraya dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang untuk teruskan ibadah kita. Antara amalan-amalan yang bukan kita amal tau, yang kita banyak tinggalkan, masuk saja minggu kedua bulan Ramadan, semangat Ramadan tu dah hilang. Dah hilang. Semangat Ramadan tu dah hilang, termasuk kita jugalah. Kita pun hilang tak? Oh ya, kita hari ke-11 puasa 11. Lagi dah di 10 Ramadan Dah pertengahan Ramadan, lepas tu dah tidak habis dah. Dia dah klip. Dah 3 sikit Ramadan. Dah sampai. Lalu dia penghujung tu pun kita belum tahu kita akan dapat bertemu ke tidak. Allah. Tapi kenapa Ramadan ni menjadi satu bulan yang sangat-sangat jangan dilepaskan peluang untuk kita ambil peluang kita untuk selalu beribadah, sebab kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan temukan kita lagi tak dengan bulan Ramadan ini. Dan sebab kita tengok setiap tahun tajuk dia sama je. Adakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir? Tapi tak pernah kita fikirkan bagaimana kita nak rasakan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir. Rasakan sahaja supaya kita bersungguh-sungguh beramal. Tapi kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala akan diundang lagi setiap tahun atau kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah perkara yang kita inginkan pada bulan Ramadan ini? Yang pertama, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti disebutkan di dalam hadis
Nabi SAW menyebutkan man saba Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan pengharapan, maka dia akan mendapatkan pengampunan daripada Allah dengan apa yang dia dah telah lakukan dan akan datang. Pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini sangatlah istimewa yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Tapi ada juga malam-malam yang sangat istimewa yang hanya ada pada bulan Ramadan. Iaitu malam-malam apa? Malam-malam ni. Malam-malam. Malam-malam bukan Lailatul Qadar, Lailatul Bazar. Lailatul Qadar adalah malam-malam yang terbilang. Yang kita tak tahu bila datangnya malam Lailatul Qadar itu. Jadi kita sepatutnya dah tanamkan niat. Bukan sahaja nak fokus pada penghujung bulan Ramadan, tapi pada permulaannya. Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh sahaja pada permulaan bulan Ramadan itu kita diberikan pahala Lailatul Qadar juga. Bolehlah, Allah tu maha merahmati kan. Tapi kerana rahmat Nabi SAW, tak nak kita terlalu fokus sangat, membebankan kita, difokuskan pada 10 malam yang terakhir. Jadi sebelum nak sampai pada 10 malam terakhir ni, waktu-waktu siang hari kita ni, patut kita isi dengan apa, Afzal? Kita isi dengan bacaan Quran. Betul. Al-Quran dengan bulan Ramadan memang tak akan berpisah. Tak akan berpisah. Sebab tu turunnya bulan Ramadan, di dalamnya Al-Quran, maka dia jadi bulan yang paling istimewa, yang paling baik. Kan? Jadi, bulan Ramadan adalah bulan yang patutnya kita banyakkan membaca Al-Quran. Dekat bazar ni pun kita boleh baca Quran. Tapi Ustaz, kalau kita tak tahu baca Quran tu macam mana Ustaz? Kenalah dengar. Dengar pun dapat juga. Dapat pahala juga. Wah. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh kita cuba. Sebab orang yang berusaha untuk baca Al-Quran, walaupun dalam keadaan dia bersungguh-sungguh nak membaca tu, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala double apa yang orang yang pakar dalam membaca Quran. Bagaimana kalau untuk wanita yang uzur dalam waktu Ramadan? Wanita yang uzur dia agak tricky sikit. Sebab pada hikmah orang yang didatangi keuzuran baginya, especially wanita ni, datang keuzuran bagi dia tu adalah sebagai satu rahmah yang besar yang Allah berikan. Dia keringanan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada wanita tatkala dia didatangi haid. Dia diringankan. Tapi kalaulah Al-Quran itu adalah satu amalan yang dah dibiasakan dalam kehidupan dia, maka dia digalakkan untuk membacanya. So ada ulama berbeza pandangan. Whether dia boleh pegang Al-Quran, mushaf tu, ataupun sebaiknya dia pegang iPad mungkin. Ataupun dia pakai handphone dan sebagainya. Dan Lalu orang kata pakai Quran yang ada tafsir. boleh juga. Jadi pada hukum asalnya tu kita lihat, kalau memang Al-Quran tu menjadi budaya bacaan dia setiap hari, maka dia harus teruskan dengan pembacaan Al-Quran itu. Dan kalau orang memang dia semangat untuk nak belajar pada bulan Ramadan, bulan-bulan lain mungkin dia tak sempat nak belajar, sampai pada bulan Ramadan dia bersemangat, dia boleh mulakan juga pada bulan Ramadan. Dan ini nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan bagi yang didatangi haid di dalam kehidupan dia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah semua merahmati. Walaupun kita tidak boleh berpuasa, tapi semestinya kita tak boleh membaca Al-Quran dan juga Yes. Alhamdulillah. Itulah salah satu nikmat. Dia ada lagi satu trik lah. Kalau dia dia ada suami, dia tak boleh. Maksudnya dia dah setiap hari dia dah pergi masjid dan sebagainya. Dia tiba datang haid dia. Kan? Betul. Tapi dalam Islam, Allah SWT tu maha merahmati. Walaupun dia dalam keadaan keuzuran, tapi dia memberi semangat kepada suami dia untuk pergi masjid, untuk solat tarawih, beribadah dan sebagainya. Pahala suami dia pun dia akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jarang kita dengar. Ada suami, isteri pun dapat. Alhamdulillah. Betul. Kalau kejut suami dia tu untuk bangun subuh, pahala suami dia, isteri pun dapat juga. Sampai. Dia berbahagialah. Berbahagialah isteri yang suka kejut. Isteri yang suka kejut suami. Sampai ada riwayat yang mengatakan sehingga kan isteri dia nak kejut suami dia kerana susah sangat nak kejut, kena gunakan air.
Dia renjis kat suami dia pun, renjisan tu pun dapat pahala. Usaha dia tu pun dapat pahala. Oh, okay. Ah, Hari gini untuk dia menajis, ya, Dia betul. dengan air. Betul. Tapi jadi takut tak kalau kita marah lah apa. Takut dosa pula. Marah macam mana? Marah lah tak kena rejis saya. Mana tu? Marah sekejap lah, boleh lah. Kena air semayang kan? Tak boleh lama-lama sangat marah dia kan? Okay, Zat. Ada lagi soalan? Bagaimana pula untuk orang macam sekarang ni kita dekat pasar setting. Kita tahu just now like you mentioned, Ya. Ramadan is also one of the periods where businesses are very brisk. Ini adalah antara bulan-bulannya, mereka boleh mendapatkan sales yang punya lebih sikit. Macam mana tu kalau untuk nak mencari balance, nak mencari benda, Finding it. berlapi cerita untuk menjalankan mana yang kita berniat di. Ya, ada orang cakap tu Ustaz, niaga ni ibadah juga. Baru je hari tu ada orang tanya saya soalan yang sama juga. Oh my Ya. God. So mana kita nak dapat balance Kalau datang ni bulan Ramadan ni pun peluang untuk multiplykan kita punya profit, business dan sebagainya kan. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha merahmati. Bulan Ramadan dekat kana haram pun meriah bisnes orang. Kan betul juga. Betul tak? Meriah. Mungkin dulu kedai dia gini tapi datang bulan Ramadan kedai dia dah sampai sana dah. Kita tengok bazar-bazar kat sana pun meriah. So apa yang kita boleh belajar daripada sini, semua tergantung kepada tempat dan waktu ni. Kita ada amalan-amalan yang kita buat pada masa tertentu. Ya. So, misal kata, waktu-waktu solat itu, sebaik-baiknya kita utamakan. Contohnya, solat fardu. Kita utamakan. Jangan kerana keuntungan dunia yang tak seberapa tu, kita dah kena menggadaikan agama kita. Dan solat tu berapa minit je lah dalam hidup kita. Betul tak? Itu satu. Dan pada bulan Ramadan pula, untuk lelaki secara khususnya, kalau dia ada bisnes dan sebagainya, mungkin kalau bisnes dia tu mungkin ambil dia masa dia untuk sampailah akan terjejas waktu-waktu solat di masjid dan sebagainya, dia kena ambil satu pendekatan ataupun satu decision lah dekat situ. Mungkin dia perlu jalankan bisnes dia juga, tapi mungkin orang lain yang handle. Orang lain yang handle bisnes ni. Sebab kan benda ni dah banyak orang dah buat dah. Mungkin perempuan yang jaga kedai tu. Sebab hukum wanita dengan lelaki itu berbeza untuk solat jemaah di masjid dan sebagainya kan. Tapi setiap amalan tu tergantung kepada niat dia dan juga masa dia. Jadi ada juga orang-orang yang buat bisnes tapi malam kita jumpa dia dekat masjid. Solat tarawih juga, adakan juga waktu untuk ni, dan dia percaya bahawa setiap ibadah yang dilakukan itu, dia tak akan mengurangkan bisnes dia. Malah, siapa yang kita nak cari ni sebenarnya? Yang akan memberikan kita rezeki tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kurangkan dari sudut ibadah kita, apa yang kita akan dapat? Dan di situ akan nampak perbezaan daripada orang yang berniaga meletakkan harapan sepenuhnya kepada Allah, dan dia berniaga kerana meletakkan harapan kepada manusia. So dia ada level-level dia. Dia tengoklah, dia biasa kalau memang dah maju bisnes dia dah laris bisnes dia lebih yakin kepada Allah SWT. Ya, dia lebih yakin. Tapi mungkin ada yang baru start dan sebagainya, kita faham. Orang mungkin tak cukup staff dan sebagainya, tapi jangan gunakan kita punya kekurangan tu untuk nak meninggalkan agama kita. Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Itu khusus pada bulan Ramadan. Kita dah rembat 1 tahun untuk ada bazar, datang bazar, sampai kat bulan Ramadan pun kita tak dapat nak bahagikan masa kita, maka kita boleh jatuh pada orang-orang yang dirugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga bos-bos yang saya jumpa yang dia tinggalkan terus. Dia kata bulan Ramadan ni saya tak nak involve dalam bisnes ni Ustaz, sebab setahun Allah dah bagi saya kaya. Masya-Allah. So dia tengok pada level lah. Tak semua sama darjat. Ada orang digunakan peluang dia pada bulan Ramadan nak naikkan lagi branding dia. Itu tak boleh, tak ada masalah. Tapi ada yang setahun itu dia dah untung. Mungkin bulan Ramadan dia relax di situ. Jadi tergantung kepada niat masing-masing. Kerana ada yang usaha sedikit pun Allah bagi lipat ganda juga. Dan ada yang 1 tahun usaha yang dia buat tu
akan buat perubahan tak kalau Allah tak benarkan? Tetap ikut apa yang Allah plankan untuk dia. Jadi libatkanlah kehidupan kita ini dengan bertawakalnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu yang akan menjamin bisnes kita, kesihatan kita, kehidupan kita. Ya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang Terima kasih. InsyaAllah. padat pada isu bulan. Berapa lama kita tadi? Lagi berapa minit lagi? Oh, lagi berapa minit? Nah, Kita ada lagi. kan lapar. Dan lapar so. Lagi di 15 10 minit gitu. Ya. Jadi ada apa-apa? Bagaimana untuk wanita yang ada anak-anak kecil? Ya, boleh tak? Macam kita boleh. Niatnya nak Join. please. Kita nak sembahyang berjemaah juga dekat masjid. Tapi tahulah ada kala masjid mungkin space dia tak Terhad. terhad. Dan anak-anak pun ada kala kita tak boleh ketawa sangat. Ya. So ada macam-macam pendapat yang kita dengar. Ada yang orang kata irrigation, pandemic, ISIS. Tapi ada juga pihak lain yang kalau ada anak kecil yang kapal dia duduk rumah aja tu. Dia tak macam tak menggalakkan. Ya, tapi yang kita ni sebagai mak, kita betul-betul nak join jemaah. Jadi Kita nak lepaskan peluang. betul. Kita pun nak mengejar pahala juga macam Saksun. Ya, jadi macam mana tu? Dan indahnya bulan Ramadan ni, kalau kita tengok bulan Ramadan memang semua akan berlumba-lumba nak dapatkan pahala, termasuk suami, isteri, anak dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya rahmah tu, kasih sayang Allah tu terhadap kita, pengorbanan seorang ibu apabila dia ada anak-anak yang dia tak dapat untuk pergi beribadah bersama suami, ataupun mungkin masa dia terhad, mungkin tak dapat seminggu tu, mungkin dapat 2-3 hari je. Mungkin dalam sebulan tu, satu bulan Ramadan tu, mungkin seminggu sekali je dapat pergi. Tapi yakinlah, pengorbanan yang kita buat untuk anak-anak kita itu adalah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh arrange dengan sesiapa, bibi ke dan sebagainya, untuk jagakan sementara kita beribadah, maka boleh. Tapi jangan sampai kita buat sesuatu yang akan ialah melibatkan something yang tak bagus yang ada dalam keluarga kita. Nanti mungkin anak-anak kita cari kita ke, lepas tu mungkin anak kita sampai tak cukup masa dengan kita dan sebagainya. Sebab tanggungjawab yang lebih diutamakan itu adalah berada di rumah untuk wanita. Untuk melengkapkan sifatnya sebagai seorang ibu tu, dia kena jaga hal ehwal rumah tangganya. Dan kita lihat kepada isu solat qiyam ataupun solat malam ni, dia solat ini boleh dikerjakan bersama keluarga juga. Ya, instead of kita hari-hari berada di masjid, mungkin untuk suami ambil satu masa tu adakan dengan family juga, adakan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi dia ada banyak cara, tergantung dan dia melihat keadaan keluarga kita. Kalau ada yang anak-anak kecil tu, ya situ Allah lebih memahami lah. Tapi kalau dapat bawa diorang pun, ada yang family yang suka. Ada dulu saya kenal satu family ni, anak-anak masih kecil lagi, tapi dia suka daripada buka dia dah bawa anak-anak dia, nak budayakan anak dia di suasana masjid, maka boleh juga. Jadi tergantung lifestyle yang ada pada keluarga tersebut lah. Dan semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kalau kita ke masjid dan ada juga anak-anak nising, mudah-mudahan kita sabarlah you. Sebab maknya tu pun nak mengejar pahala tu sebenarnya. Betul. Yeah. Okay, mungkin one last question before we wrap up the session lah. Sebab bulan Ramadan tu antara satu bulan yang I think a lot of companies diorang nak buat fundraising. Dan bila diorang buat fundraising pula, selalu macam besar-besarkan lah. Masih besar-besarkan mana, tapi macam kita buat tu is one of marketing punya strategi lah. Framework lah. Tak kalau kita tu macam have a camera, follow us, do show what we do for game bags for dia macam rasa bersalah in terms of aku buat ni nak menunjuk ke atau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau balik pada isu derma, nak buat fundraising ke nak bantu orang ni, sebenarnya dua-duanya Allah terima. Dalam Quran Allah kata orang yang menyampaikan sedekah ataupun infak itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sirran,
dalam keadaan berhasil, wa alaniyah, dalam keadaan terang-terang, dua-dua ada pahalanya. Tapi kita tengok setiap amalan tu bukan amalan tu yang akan rosakkan kita punya ni, tapi niat kita. Yang akan merosakkan satu amalan tu adalah intention kita tu. Jadi kita punya intention ni dia tak akan stay, dia berbolak balik. Kalau ada kamera dan sebagainya ni, takut hati kita ni satu hari nanti terbangga pula dengan kebaikan kita. Jadi teriak lah bisa katakan. Tapi apa yang kita boleh cadangkan dalam melakukan amalan-amalan yang murni ini adalah simpan lebih banyak daripada tunjuk. Tunjukkan juga, tapi simpan yang lain tu supaya dia jadi special, antara amalan yang special di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, jazakallah. Barakallahu fiik. Fikir-fikirkan lah. Untuk dapat ustaz, dia time slot ni memang mahal. Sebab saya selalu busy dengan imam kat masjid. Tak ada. Easy dengan yang tu. Jadi kita sangat beruntung yang siapa yang tengah dapat mendengar ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Yang dapat mendengar sikit pengkongsian ilmu dari Ustaz Zahir. Bukan selalu kita dapat dengar Ustaz pun ajar kat masjid-masjid ada pun. Dia. Yes, so alhamdulillah. Selalu kat masjid dekat tarawih di Penada masjid di Singapura kan. Dan hari ini kita beruntung Buat julung-julung kalinya hari ini insya-Allah kita akan adakan solat kita di Salat Fest di Salat Fest insya-Allah. Setelah kita dah berbuka, jadi bagi siapa yang ada sejadah bolehlah join untuk solat kita bersama. Pada sambil-sambil kita shopping, sambil-sambil tu kita jangan lupa tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan satu peluang. Jadi dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Amin. Bisnes kita maju, akhirat pun kita paling majulah. Itu top priority kita. Apa tadi soalan? Last. Ada soalan I just wanted to say that I hope our forecast and whatever sharings that we have been beneficial, dan kita hope to carry this one for the longest time, insyaAllah. Amin. Because depending on Ustaz punya schedule juga. InsyaAllah. Jadi Ustaz, seperti yang Ustaz katakan, Ustaz akan nanti adakan jemaah Isyak dan Tarawih sama-sama. Jadi sesiapa yang akan nasi di sini pada waktu malam, silalah join dekat sebelah kanan Poli. Yes, sana tempat the makan-makan punya area. Betul, tempat ramai makan. So nanti kita akan siapkan dia punya space for jemaah. Itulah yang siap. Yes. Kita hadirkan diri saja. Amin. Masih. Kapan kita dengar suara Wisyari Singapura kita? InsyaAllah. Sedap. Promo lagi nak promo siapa lagi? Ustaz, for your nanti. Terima kasih banyak. kerana bersama hari ini, masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih semua yang dengar, Terima kasih. yang berdiri, yang sunyi bersama kita. Yang sambil dengar, sambil shopping. Itu susah nak buat. Bisa. Kita doakan semua peniaga-peniaga di sini, semoga mereka terus maju jaya. And kalau interested to listen to this podcast, ijazlah follow kita ya. Kita YE by CVI. You can find us on IG and on Instagram. YouTube insyaAllah. Itu yang buat teks. Betul. Ya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.